Untuk musim depan, pemain dipinjamkan boleh bermain menentang kita, JDT, musim depan, kata Tunku Ismail. Pemain Johor Darul Ta'zim, JDT, yang dipinjamkan ke pasukan lain dalam saingan Liga Malaysia, Liga M, musim depan tidak akan terikat dengan perjanjian pinjaman atau gentleman agreement. Perkara itu antara perubahan bakal dilaksanakan pemilik JDT, Tunku Mahkota Ismail buat pemain skuad Harimau Selatan yang dipinjamkan ke pasukan lain dalam Liga M. Ada pemain kita yang dipinjamkan kepada kelab dalam Liga M. Pembayaran gaji masih lagi kita bayar separuh dan kelab yang dipinjamkan bayar separuh lagi. Tapi untuk musim depan, pemain yang dipinjamkan boleh bermain menentang kita, JDT, dalam Liga. Saya akan minta pengurusan untuk buat perkara ini. Saya tidak mahu orang fikir JDT ada kelebihan bila jumpa dengan pasukan yang ada pemain kami di sana. Jadi mulai musim depan, pemain boleh main lawan kita, kata Tunku Mahkota Ismail.